Hai Ranas. So, hari ni saya nak bercakap tentang pemilihan kasut untuk korang berlari pada ketika ini. First of all, saya nak terangkan kenapa korang perlu tahu kenapa korang beli kasut itu atau kasut ini. Dan saya fokuskan adalah kenapa korang kena tahu korang perlu beli kasut murah ataupun kasut mahal. Okey, saya bahagikan kepada 3 aspek yang penting. Yang pertama, iaitu korang perlu tahu korang punya keperluan atau kehendak. Sebab keperluan dan kehendak ini memainkan peranan dalam menentukan harga. Apakah maksudnya? Kenapa saya bagi tahu keperluan dan kehendak? Contohnya kalau korang ni baru nak berlari, korang baru first time nak berlari, ataupun korang ni baru nak mula-mula berjinak dalam dunia larian, saya sarankan korang hanya perlu memilih kasut yang harga biasa-biasa sahaja. Harga yang biasa untuk kasut berlari adalah range dalam 200 hingga 500 sahaja. Itu adalah harga yang bersesuaian, harga yang sesuai untuk korang yang baru nak mula. Jadi, kalau korang beli harga yang sebegitu, itu adalah satu saranan yang bagus dan korang tak akan menyesal lah. Dan bila masa pula kehendak. Kalau kehendak ni, mungkin ada beberapa aspek lagi lah. Mungkin korang ni memang orang yang banyak duit dan korang ingin satu fashion atau satu style yang ingin membanggakan diri anda lah. Mungkin korang nak beli kasut ni, korang baru jadi pemula. Tapi korang nak satu gaya dan satu fashion yang ingin menonjolkan diri anda. Jadi terpulang kepada anda nak beli yang mahal. Itu terserah. Dan yang kedua, mungkin korang ni dah mula berada pada tahap yang dah lebih tinggi, yang lebih memerlukan performance. Jadi kebanyakan kasut performance yang saya tahu adalah kasut dia memang harga agak tinggi. Kebanyakannya mungkin harga dalam RM800 hingga RM1,000 dan ke atas. Jadi itulah kebiasaan kasut yang kehendak, tetapi korang berdasarkan performance anda lah. Itulah antara aspek yang pertama, iaitu melihat kepada keperluan atau kehendak. First. Dan yang kedua, alasannya adalah kualiti. Sama ada korang nak kualiti yang baik atau kualiti yang buruk. Tetapi alasan yang kedua ataupun aspek yang kedua ni melihat kepada aspek yang pertama lah. Sama ada keperluan ataupun kehendak. Sebab kadang-kadang kita yang baru nak mula ni perlu juga ada kualiti tapi tidaklah sebegitu tinggi. Hanya memerlukan satu kasut yang mengadakan ataupun yang berfungsi sebagai asas sahaja. Jadi dia akan main peranan lah sama ada dengan kualiti dengan keperluan. So itu amat sesuai. Tapi tak perlulah kalau korang baru nak mula dan korang terus memilih kasut yang kualiti yang terlalu tinggi, tapi korang ni baru tak tahu sangat nak itu nak ini kan. Jadi korang pilih je yang biasa-biasa sahaja sebab sudah memadai. Yang pastinya kasut tu sesuai untuk korang punya kaki dan mengelakkan injury yang tak diingini lah kan. Kita kalau nak berlari ni, kita perlu kualiti, tapi kualiti yang tidak terlalu tinggi yang dah melebihi fashion ke atau apa-apa kan. Kita hanya memerlukan kualiti supaya kita pakai kasut tu dalam masa-masa kita berlari boleh mengelakkan kita kecederaan ataupun apa-apa yang kita tak ingin lah kan. Dan yang ketiga iaitu fashion atau branding. Jadi kebanyakan runner kalau yang dah lama berlari akan ada satu tahap yang korang akan tergila-gila ataupun korang akan tercari-cari kasut yang trending sekarang, kasut yang branding, kasut yang fashion sekarang. Jadi itu bukanlah satu keburukan ataupun satu halangan untuk korang beli. Tetapi korang perlulah ukur baju badan diri. Jadi
Apabila korang dah tahu korang berada di tahap mana, sama ada korang punya performance ataupun korang punya budget sesuai dengan korang punya keinginan, terpulang untuk korang nak beli yang macam mana. Tapi saranan saya, sebab kasut berlari ni dia perlu banyak jenis. Sebab bila kita nak fokus kepada dunia berlari, kebiasaannya runner akan ada, mungkin ada 3 ataupun 4 ataupun 5 pasang kasut untuk dia buat shoes rotation. Jadi shoes rotation ni dia melibatkan ketiga-tiga aspek ni lah. Sama ada korang punya keperluan atau kehendak, korang punya kualiti kasut dan korang punya fashion. Jadi dia aspek ni dia memerlukan percentage yang berbeza-beza lah. Mungkin percentage yang ada yang sikit, ada yang lebih. Itulah bila dah ada kurang dan ada lebih, itu dah saling melengkapi dan korang akan boleh dapat satu performance, satu indahnya dalam dunia berlari. Jadi korang, kalau saya beritahu kat korang janganlah memilih kasut kerana trending dan korang menyebabkan korang tak boleh makan dengan baik ataupun korang perlu mengikat perut dan sebagainya lah. Itu saya sangat tak sarankan. Kalau kita nak mula berlari ni, kita perlulah bersederhana je. Dalam proses apa-apa pun bersederhana, sama ada membeli kasut dan juga training. Kita perlu naik sedikit demi sedikit. Kita tak perlu tergopoh-gapah, kita tak perlu terkejar-kejar dalam kita menikmati dunia larian ni. Sebab saya nak orang yang berlari ni, dia menikmati dia punya journey dari sekecil-kecil benda hingga sebesar-besar benda lah. Jadi korang jadilah bijak untuk menjadi runner. Bukanlah kita ni menjadi kuat semata-mata dari luaran, tapi kita perlu bijak dalam membuat keputusan. Thank you.